benda tu tak akan berlaku senario tu. Senario yang berlaku adalah perang ni dia akan jadi satu perang kita panggil sebagai perang hakisan ataupun war of attrition. Ini pun termasuk dalam fog of war, realiti perang yang akan berlaku, realiti perang yang berlaku. Jadi bila mana perang hakisan ni, apakah maksud perang hakisan? Perang hakisan ni adalah bagaimana salah satu pihak ni dia cuba untuk melumpuhkan di antara satu sama yang lain, sehinggalah salah satu tu penat. So kita akan nampak bahawa dia akan lebih panjang daripada perang ni akan berlaku lebih panjang daripada apa yang dijangka oleh penganalisa di command center di US CENTCOM dan juga pemimpin-pemimpin dalam kabinet Trump lah dan juga Israel. So bila kita tengok bahawa perang akan semakin panjang, kalau ikut Dr. Andreas Krieg, kemungkinan perang akan sampai 1 Jun. So lebih kurang berapa? Kita dah bulan 3 bulan. Perang akan kemungkinan akan habis 1 Jun, tapi kita tak tahu there will be another round. So kita tak tahu benda tu. Jadi kemungkinan akan sentiasa berlaku perang. Jadi kita boleh tengoklah bahawa ada banyak limitation dan benda tu akan memanjangkan perang itu. Dan kita kena tengok juga kenapa perang ini panjang. Dia ada satu part.